Tahun 2025, DXN buat jualan hampir 2 bilion. So, orang nampak bisnes mereka ni memang tengah kencang. Tapi, bila kita tengok untung bersih mereka jatuh 17% pada 271 juta. So, adakah sebab produk mereka tak laku? Nak kata tak laku pun tak. Jualan mereka, unit jualan mereka tu lagi tinggi daripada sebelum tu. Dan kenapa keuntungan mereka ni jatuh memang disebabkan oleh benda yang sangat-sangat, bukan nak kata remeh, tapi benda yang mereka tak boleh nak kawal sendiri, iaitu ringgit Malaysia mengukuh. So, bila ringgit Malaysia mengukuh, hasil daripada Amerika Latin bila mereka convert ke dolar dan convert ke ringgit, dia jadi jatuh. Dan disebabkan ni, mereka punya jualan bersih mereka jatuh last year. Walaupun semua naik. Ni, macam gaji hampa lah. Kalau hampa gaji hampa dia masuk dalam dolar, dan bila ditukar pada currency ringgit, bila dia mengukuh, terus gaji hampa jadi sikit. Kan? Mengharapkan banyak negara luar punya jualan. Dan inilah risiko yang hang kena hadap bila bisnes hang majoritinya luar negara.